Audi Q7 untuk market Malaysia yang kau tengok dekat belakang aku ni, pada harga lebih kurang dalam RM450,000. Bunyi memang mahal lah, RM450,000 harga rumah. Tapi dengan nilai dia ni, selepas aku survey beberapa kereta dan juga model, aku nampak macam actually kuat berbaloi. Aku nak cerita lebih pasal benda ni. Mana-mana kereta pun of course lah dia ada history dia, dan Audi Q7 ni kau tahu dia ada history yang sangat kaya. Tahun 2005 dekat Frankfurt sana dia ada Gen 1 debut dengan nama Type 4L sebagai the first ever Q model pada tahun 2005 and then 2006 barulah dia terjual dengan nama Q7. And masa tu untuk yang first gen dia ada 3.6 liter V6 menghasilkan 280 horsepower. Starting pun dia punya CC dah besar, tapi memanglah sebab dia adalah boleh kata full size jugalah dia punya SUV ni. And then 2009 dia ada first facelift, and then 2015 barulah dikeluarkan dia punya generasi kedua Type 4M dekat Detroit Auto Show. Ada lagi ringan, dia lagi angular, and then 2019 facelift yang sama. Apa specialnya dekat kereta ni yang tak ada dekat competition lain? Kereta yang kau tengah tengok ni 3 liter turbo V6 TFXI dengan 48 volt my hybrid, 340 PS power, 500 Nm of torque. Dia ada 8 speed ZF Tiptronic, Quattro permanent AWD, 0 to 100 dalam masa 5.6 second. And bila aku drive sendiri, aku buat pakai phone, dapat dengan Harman tu 6 second. Top speed 250 km clock, tapi aku tak buat lah. Ini yang data yang ditulis. 22 inches alloy wheel, tank 85 liter. Aku isi RM30, duk isi RM30. Tak sepatutnya jadi macam tu And then boot 1908 liter. Boot dengan seat yang dah folded lah. Yang sebab dia ada dua kat belakang ni, aku fold, dia jadi macam tu lah. Tapi dia sebenarnya boleh 2-3-2, 7-seater. Bercerita pasal seat kan, sebenarnya Q7 dia ada specialty yang lain daripada yang lain lah. Q7 ni adalah satu daripada dua sahaja nameplate dengan size ni, dengan harga ni, yang offer sebagai genuine 7-seater. Sebab untuk size dia dengan harga dia, kebiasaannya hanyalah 5-seater sahaja. Kat situ istimewanya Q7. And daripada segi harga pun, macam kita yang cakap awal-awal tadi, untuk Malaysia, dia punya German rival dia tu, harga dia lebih kompetitif lah. Sebab dengan harga dia, kita dapat high beam headlight. Lepas tu kita dapat 19 inches speaker B&O. Even yang di atas pun dia offer sebagai optional. Ni ada satu cerita semalam, betul-betul semalam, and aku tak sangka pula ada event yang berlaku dekat Pavilion Bukit Jalil. So kita tak boleh nak sebut jenama apa, tapi boleh kata in the family lah, in the family. And kalau kau nak tahu, Q7 ni dia berkongsi platform dengan beberapa jenama lain, which is macam contoh Bentley Bentayga, Porsche Cayenne, Touareg, Volkswagen Touareg kan. So dia berkongsi lah platform ni. And dekat bahagian luar untuk Q7 ni, kita boleh kata macam objektif lah. Ada yang suka, ada yang tak suka. Obviously aku bawa kereta ni seminggu, semua orang pandang. Jarang aku pakai SUV, orang kisah. Tapi bila aku pakai SUV Q7 macam pandang. Tapi bila aku dah terbiasa dengan kereta ni, aku tak tahu pula sebenarnya Q7 interior dia agak nice. Sebab bila aku pergi dekat those event, dia showcase that particular car, sama kereta, different brand. Luar subjektif, tapi dalam kita boleh tahu material and everything kan. Aku tengok dekat jenama ni, dekat model ni, kereta dia harga 600 starting. And then aku tengok Syak ada yang 500,000 pre-own, second hand harga 500,000. So aku pun tengok lah dekat dalam kereta yang brand new tu kan, harga dia 630 something macam tu. And bila aku tengok, uish, dalam dia satu plain, satu lagi separuh tu plastik. Aku cakap, uish, apa benda ni kan. Lepas tu aku dah datang dengan Q7, aku cakap, datang pula dengan member aku, macam duduk macam, Waduh, terkejut lah kan. Bila aku pergi kat pavilion tu, aku jadi macam terus appreciate dekat Q7 itself. Bukan aku nak jual sangat kereta ni, tapi aku macam, uish, berbaloi sangat lah. Sebab dia brand new, 450,000. And ada orang bayar 200,000 lebih untuk, ya of course lah, dia kata performance better lah, everything kan. But still kau duduk dekat dalam kereta tu, and percaya cakap aku, performance kereta yang Q7 ni tak rendah langsung. Okey lah, kalau kata yang harga 600,000 tu horsepower dia 500, yang ni 380, 350. Kau ingat 350 tu sikit, dekat atas jalan raya kau dah cukup raja dah sebenarnya, dah terlalu raja. Ni bukan cerita dekat dalam Instagram ataupun TikTok 300 tak cukup power, tak.
Real life 350 terlalu kuat dah pun. Orang dah takut dah pun. Kita dah ambil banyak kereta, kita dah review banyak kereta SUV especially kan. Kita bawa kereta tu, kereta ni. And biasanya bila kita ambil kereta those cars, kita akan bawa atas jalan and kita akan review macam biasalah kereta-kereta lain. Sebab yalah siapa macam actually tengok sangat kan. Tapi kereta ni kalau kita buat eksperimen, aku rasa supposedly ada good feedback. Sebab memang orang akan tengok juga. Sepanjang aku bawa kereta ni, semua pun macam pandang. Biasanya aku bawa Supra kot. Bila aku bawa Supra baru pandang. Bila aku bawa 86 baru macam hari tu JR Yaris orang lepas tu aku macam biar je lah kan ambil kereta SUV untuk review. Sekali macam kejut juga. Aku test Audi Q7 with some extent juga. Aku bawa ke banyak tempat. So first bila aku ambil kereta ni, straight away terus bawa naik genting. Try macam mana pemanduan dia, macam mana rasa dia. Obviously this is a heavy car. And aku tahu yang Audi ni walaupun dia berat, dia ada dia punya teknologi macam Quattro, which is the all-wheel drive system dia. And then the engine itself, adakah dia macam memang up to standard lah. So bila aku bawa tu, aku test dengan apps Harmon. Aku try daripada Gebang tu sampai ke atas. Pemanduan aku tak ada bahaya pun. Tak boleh nak bawa laju sangat sebab kereta banyak. So aku bawa yang pace yang laju dalam masa yang sama macam stagnant. Dia laju yang macam kau boleh agak lah. Dan bila aku bawa tu, aku dapat dalam 9 minit something untuk kaki ke atas, which is laju lah. Nak katanya dia walaupun kereta ni berat, dia punya power tu memang deliver cukup sangat-sangat untuk pergi. Masa tu aku pakai sports mode, dia ada macam lag juga. Rasa macam lag sikit untuk aku naik bukit. Yalah, tapi ikutkan apa-apa kereta pun memang susah lah nak climb kan. So tu aku pun naik, aku lepak dengan member, hang out. Macam aku cakap tadi, memang ramai orang duk tengok. Next day nya pula aku bawa pergi ke fun run 5k. Aku pun join lah. So aku lepak-lepak, park dekat sisi jalan tu sebab keretanya besar. Aku park kat tepi jalan. Banyak kereta park tepi jalan juga, tapi dia macam tergamam kat situ kan. First thing yang kau akan notice bila kau duduk dekat dalam Audi Q7 adalah dia punya segala benda yang kita nak buat is computerized. Dia tak ada macam manual untuk bahagian pemandu dengan penumpang. So semuanya macam motorized lah. Motorized. Even steering adjustment motorized. Manual duduk dekat belakang. So seat belakang. And aku bawa mak aku bawa kawan-kawan aku yang duduk belakang. Diorang ada ayat yang sama. Diorang kata kecil. Aku macam, kenapa diorang bila duduk belakang, diorang cakap benda yang sama kecil. Masuk kereta lain tak ada pula cakap kecil. Masuk Alza tak ada pun cakap kecil. Rupanya dia ada macam perception lah. Sebab kan kereta ni dekat bahagian luarnya, first impression kawan-kawan dan mak aku tengok macam besar dekat luar. Bila buka pintu belakang yang masuk, dia rasa macam kecil sikit. Tapi sebenarnya tak adalah kecil. Mungkin dia punya interior dekat bahagian belakang ni dark, gelap. Sebab tu nampak macam kecil, which is dia bagi perception lah. Sebenarnya besar saja. Mak aku duduk sekejap, lepas dia bercakap tu, keluar ayat next. Besar juga rasa. Dapat adjust sikit depan ni, dia boleh slanted. Seat belakang ni yang middle row boleh slanted belakang. So dia macam selesa lah mak aku. Value untuk kereta ni 450,000 brand new. It's actually quite okay. Macam aku mention tadi lah, kalau kata kita perlukan kereta yang obviously bila sampai dekat level ni, kita nakkan luxury dan juga status lah. That's the reason orang nak spend lebih daripada 300,000 kan. So untuk this harga, dia deliver sebab dia punya brand pun adalah brand yang established. Audi adalah jenama yang tak launch model pelik-pelik kalau kau ingat. Macam contoh hari tu ada Italian brand yang aku rasa macam wah gempak gila-gila yang kuda tu. Tiba-tiba dia keluar EV dia macam tu. Tu. Seluruh persepsi terhadap brand tu, at least pada aku jadi macam terus jadi tak minat dah. Audi dia kekal. Dia tak ada cuba-cuba. Even German cars lain pun, German brand lain, dia kuban-kuban. Dia buat benda kuban-kuban. Tahu-tahu kau tengok dia punya sedan dia, pelik-pelik lah rupa dia untuk yang EV. Aku macam macam tu. Tapi bila Audi dia memang konsisten sampai sekarang, which is kita boleh nampak dekat dia punya management punya level pun, dia tahu apa yang Audi punya enthusiast nak, and dia apply to this car lah. Audi Q7 special look dia yang kalau kau tanya aku duduk pada bahagian belakang, rupa belakang tu, dia punya bumper belakang tu macam slanted je tu. Jadi macam
rasa macam gegah, rasa macam besar, rasa macam untuk kita punya position masa kita memandu. Aku letak steering aku paling tinggi pun sebab aku suka steering setinggi mungkin kan, nak nampak macam ni kan. Dia tak dapat exactly yang setinggi yang aku nak tu, but still dia workable. And dia sebabkan seat ni tinggi, dengan aku pun orangnya 180cm, so aku macam kill dan diktador. Dengan kuasa yang dia bagi, dengan all-wheel drive system dia specialized, dengan dia punya fuel consumption yang tak tinggi sangat, kereta ni memang terlalu sesuai untuk perjalanan jarak jauh. Aku memang tahu yang memang chassis dia, engine dia, powertrain dia memang direka untuk jalan jauh. Balik kampung adalah jalan yang saya sebab dia datang equip sekali dengan ESA. Seat belakang sekali tu, biasanya kalau kata third row, bila kau turun, kau punya third row tu kau perlu macam turun manual kan. Yang ni dia turun pakai button. Dia ada motorized. Dia tutup. Buka. So mudah lah. Sebab kan kalau kata middle seat, biasanya kalau middle seat dia macam tak adalah rajin sangat pakai, mungkin sebab tu dia manual. Tapi kalau kata belakang sekali, yalah, ada yang orang perlukan family ke-6 dengan ke-7, so dia ada kat belakang. Ada juga orang yang perlukan luggage kan, perlukan luggage areas kan, so turun. So benda tu nampak macam lagi tinggi traffic daripada seat middle. Lebih kurang macam tu lah. Overall untuk interior cukup nyaman, cukup selesa, aircon kuat, material pun cantik. Aku suka dekat dia punya piano black finish dekat bahagian installation panel tu. Nampak lebih cool lah. Of course yang bahagian tengah ni paling cun sekali. Bahagian tengah ni dia ada macam control untuk climate screen, and dia tetap dia tak boleh tukar kepada benda lain. Dia memang stay macam ni. So senang lah. So orang yang membeli Q7 dia senang hafal lah. And itu memang adalah Audi punya style sendiri pun, Audi punya signature. So itu sajalah kita punya review berkenaan Q7. Terima kasih kerana menonton video ini. Sila subscribe to this channel sekarang, sebab kalau korang tak subscribe, terlepas pula video lain nanti. Minat otomotif, minat kereta, minat motor, download Harmon, sebab itu adalah otomotif social media. Saya Zakirin, jumpa lagi lepas ni. Bye. Assalamualaikum.